Kita ada chatbot, robot yang boleh menjawab semua soalan-soalan ni. Nombor telefon dia 0386887997. Nama dia Aifa. Borak dengan Aifa tu. So dia akan jawab dengan you. Sekarang ni bila dah ada platform-platform ni, ambil kesempatan. Gunakan sebaiknya. Sebenarnya bila berlakunya benda-benda macam ni dan menjadi sangat-sangat kompleks, masalah-masalah sosial di dalam talian ni yang telah berleluasa, satu kempen yang telah dibuat di bawah Kementerian Komunikasi yang oleh Menteri YB Datuk Fahmi Fadzil sendiri telah melancarkan satu kempen dipanggil kempen Internet Selamat. Kempen Internet Selamat nak sampaikan semua maklumat-maklumat ni kepada semua orang. Terutama sekali pada kanak-kanak, kepada warga emas, golongan belia lah khasnya lah kan. Tentang bahaya ancaman dalam talian ni. Kempen ni kita nak kenal pasti untuk memberitahu bahawa keselamatan dalam talian ni supaya orang mampu berfikir dan membuat tindakan awal. Kita ada satu tagline, dia panggil Internet Selamat, tanggungjawab semua. Menyesal. Kalaulah masa tu boleh putar balik, saya mula-mula nak cuba-cuba je. Tapi benda saya hilang. Saya dah cuba dah nak berhenti. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Halo hai, kita bertemu lagi dalam Kita Bincang Podcast, satu medium perkongsian ilmu yang mana kita akan bawakan anda pelbagai tetamu-tetamu yang boleh nak bincangkan dengan kita apa masalah-masalah beliau atau nak boleh bagi anda kesedaran yang baru. Dan inisiatif ini dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Dan hari ini bersama dengan kita di studio, kita ada orang yang cukup penting ni. Cukup penting untuk orang-orang yang ada akaun. Iaitu Tuan Haji Amal bin Abdul Aziz, Pengarah Pesuruhjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih, John. Ataupun dia pendek dia orang panggil MCMC lah. Ya, betul, John. MCMC ni memang cukup dikenali, tuan. Logo 3 segi macam-macam colour, kita takut. Kalau tiba-tiba sorak mai apa, kita ada buat salah lah tu. Okey, tuan. Sedikit sebanyak sebelum kita nak teruskan dengan pelbagai soalan kita, orang mungkin nak tahu lebih lanjut MCMC ni sebenarnya apa? Mungkin ada yang pertama kali dengar. Ya, okey. Pertama sekali, John, terima kasih banyak jemput saya. Okey. MCMC ni sebenarnya ialah dalam bahasanya ialah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM. Ia ialah satu badan kawal selia yang ditubuhkan di bawah Kementerian Komunikasi. Dia ada 3 fungsi utama dia. Pertama sekali, John, MCMC ni dia kena pastikan kat satu Malaysia ni liputan telekomunikasi kita is very good. Infrastructure of telecommunication kita berjalan dengan baik, dengan lancar untuk mencapai sasaran pembangunan negara lah. Kedua, kita kawal selia kandungan-kandungan di dalam talian supaya dia mengikut akta yang kita dah tetapkan, akta komunikasi. Ketiga, kita tugas MCMC ni kita mendidik. Kita nak mendidik dan memberikan kesedaran dan memastikan suasana di dalam talian adalah selamat kepada semua pengguna di dalam negara kita. Supaya tak kena scam ke apa. Tak kena scam, keselamatan dalam talian, kita ada undang-undang. Data kita semua maklumat semua. Betul. Okey, tuan. Jadi contoh pasal isu keselamatan internet ini merupakan salah satu isu yang paling penting lah ni. Sebab apa? Ramai orang berhadapan dengan masalah ni, terutamanya golongan belia. Golongan belia kita ni memang ramai yang orang kata lebih spend time depa ni, masa depa ni di online, di social media. So kenapakah isu keselamatan internet ni sangat penting untuk golongan belia kita? Okey, ancaman keselamatan dalam internet sekarang dah lebih kompleks. Dia dah tak straightforward macam dulu tau. Dia bukannya dia attack dia terus dapat dia berpusing, dia very complex. It's not like before tau. So
golongan kita fokus pada golongan belia lah, golongan muda. Dia banyak kena jadi sasaran ni sebab saya rasakan majoriti golongan belia ni menghabiskan masa terlalu banyak di dalam talian. Dan oleh sebab itu saya bagi beberapa contoh lah ancaman cyber yang sangat kompleks. Contoh pertama saya boleh share dengan you ialah penipuan cyber ataupun skim pancingan data phishing. Ini kita bagi contoh bila seseorang itu menerima pautan ataupun kita panggil link lah yang suruh kita ubah password. Dia cakap please change your password because somebody dah try untuk masuk you punya account dan klik link ni untuk dapatkan password. So dia masuk rupanya itu adalah link yang salah. Dan dia telah mengkongsikan data dan maklumat yang tidak sepatutnya dia kongsikan. Dan bila dia dah buat macam tu, dia kena tipu sebenarnya. Dia dah kena take over dia punya account dan dia boleh memberikan kerugian kepada orang tu. Itu pertama. Kedua, penyebaran maklumat palsu ataupun misinformation ataupun deepfake. Ini sangat kita takutlah. Ini sekarang tengah trend ni AI semua. AI lah. Dia memanipulasikan wajah ataupun suara ataupun situasi, suasana. Suasana. Dia boleh buat you dia boleh buat you bercakap dengan benda yang tak sepatutnya you bercakap. Mungkin you bercakap A, B, C, tapi dalam tu dia manipulatekan you cakap A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ataupun dia tambah. Dia manipulate you. Dia akan buat you confused dan keliru dan membuatkan benda ni memberikan satu kontroversi kepada diri orang yang menerima tu. Salah information. Itu kedua. Yang ketiga, gangguan cyber bullying atau perkataannya doxing. Ini doxing, DOXXING. dia bila bila kita dalam online, kita berkongsi macam-macam. Kita share di social media dengan maklumat yang kadang-kadang tak perlu pun kita kongsikan. Kita share alamat rumah, kita share kita kat mana bercuti. Dan bila kita dapat maklumat tu, orang menyalahgunakan. Dia mengganggu orang tu. Contoh, anak dia tahu anak dekat situ, dia gangguan cyber, dia beritahu, aku tahu anak kau sekolah mana. Something like that. Dia ugut-ugut ni. Dia buat ugut lah. Dan ancaman ini boleh menyebabkan berlaku psychological disturb yang serius. Dia dah trauma, takut, dia tak boleh tidur malam, anxiety dan sebagainya lah. Dan yang seterusnya, ancaman online yang saya boleh bagi contoh ialah kandungan yang tidak sesuai. Ini ialah algoritma. Algoritma bila kita scroll social media tu, orang yang tengok tu tak sepatutnya tengok benda tu. Seperti bahan-bahan pornografi ataupun bahan-bahan keganasan yang terlampau yang boleh menyebabkan dia punya pemikiran terganggu. So inilah salah satu contoh lah. So saya cakap tadi, ia bukannya straightforward, dia very complex. Dan seterusnya, last kali ni saya nak bagi contoh penyalahgunaan data peribadi dalam talian. Contoh game. You main game, you share pula kat mana location you. So dia boleh tahu. Dia boleh tahu you kat mana. So ini dianggap juga sebagai satu ancaman lah. Dia dah mengganggu privacy ataupun maklumat peribadi you. So bila kita nampak trending sekarang di mana boleh dikatakan hampir semua orang mempunyai handphone ataupun smartphone ataupun iPad dan sebagainya, kita kena pastikan sebenarnya bila kita menggunakan tu, kita ada etika. Kita menggunakan dengan cara yang betul, cara yang selamat dan cara untuk menghadapi ancaman-ancaman cyber yang kompleks pada hari ini. Contoh tuan, macam kita tengoklah hari ni antara cabaran terbesar dia ialah scam. Scam ni pula sebelum ni saya dah buat dah dengan MAPU, Majlis Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran. Juga terlibat dengan jenayah scam ni. Di scam ni macam-macam. Terutama daripada golongan belia ni, dia ditawarkan kerja. Dia bagi, dia suruh masukkan duit dulu, nanti kami akan janjikan sekian-sekian. Ataupun pelaburan, scam pelaburan, masukkan hari ni RM10, besok dapat RM100. Contohlah kan, saya bagi contoh very straightforward. So macam saya cakap tadi, scam ni very complex. Not very straightforward. Bukannya dia call you, dia terus nak scam you pun boleh tahu dah. Dia tak boleh pusing. Dia macam-macam teknologi sekarang. Dia ubah suara, dia buat AI, dia buat ni. So tu kena very bagi careful. Kita takut lagi dan kita percaya bila saya kongsikan maklumat ini, saya harap
pendengar ataupun penonton podcast ni boleh tahulah betapa besarnya kerugian yang kita telah hadapi. Kita tanggung. Disebabkan kita tak berhati-hati ketika kita berada di online tu. Maknanya kali orang kena tipu tu bukannya RM1 RM2. Betul. Menilai beribu-ribu. Dia pun tak tipu RM1 RM2. Orang yang contohnya kan dia baru dapat duit pencen EPF ni. Ini bukan kira golongan USD. belia lah. Ini golongan warga emas. Dia dah orang yang pandai nak scam ni dah tahu dah. Oh, tarikh ni umur ni orang ni nak ambil pencen dah EPF ni. Besok dah dapat duit ni. Kita try attack dia. Orang tu baru je habis pencen. 2 hari dah terus hilang semua duit pencen. Sebab dah kena. Dia cakap masuk skim pelaburan ni, masuk ke ni, masukkan itu. Dia orang tua-tua pula dia tak tahu, dia tak tahu, reti. Dia kena tipu. So inilah hari ni mungkin kita nak highlight betapa pentingnya kalau kita boleh kongsikan maklumat ni bersama dengan orang tua kita kan, mak bapak kita ke atau nenek kita ke kan. Kita kongsikan bila balik kampung raya, bagi tahu jangan klik mana-mana link, jangan percaya dengan apa sahaja yang dikongsi kat dalam social media ni, dalam WhatsApp group, dalam apa sahaja platform tu. Kena hati-hati. Jangan mudah terus percaya. Ni dia kadang-kadang dia boleh letak muka orang tu, contohlah satu ikon agama kan. Dia buat AI, dia boleh bercakap untuk meyakinkan orang-orang tua ni minta derma ke apa, tolong transfer bank. Takut. So kena cakap. So kena cakap benda tu kepada kita kena didik warga emas kita kan. Orang tua kita kesian, dia kumpul duit dah lama dan satu masa dua masa detik je hilang semuanya. Tuan, contoh katalah orang ni kena scam. Orang ni kena scam, maksudnya dia berhubung lah dengan satu nombor ni. Lepas tu dia pergi buat laporan. Dia pergi buat laporan. Adakah pihak MCMC ni boleh trace balik ni? Siapa dia yang main kod online ni, kod mana? Sebab contohlah kata mungkin ada account bank yang dia transfer Adakah benda ni boleh di trace ataupun sebenarnya memang once hang dah pergi bagi tu tiada jalan kembali lagi? dia macam ni, bila di scam, dia menjadi mangsa scam, kita ada proses dia kan. Pertama sekali you kena buat laporan polis. Itu yang paling utama. First buat laporan polis. Bila dah tahu rasanya diri tu dah di scam kan? Maksudnya alamak tertipu, aku kena tipu ni. So you kena buat laporan polis. Buat laporan polis tu, lepas buat laporan polis, you ambil laporan tu dan bawa kepada MCMC. Dan selain itu juga you boleh telefon kita punya hotline, National Scam punya ni. Daripada National Scam ni kita boleh buat panggilan di talian 997. Dia boleh buat laporan di situ. 997. Dan kalau kena scam lah kan, jangan kena scam. Kalau boleh kita elakkan, you elakkan, kena elakkan lah. So yang seterusnya saya rasa selain daripada apa prosedur you nak kena buat bila dah kena scam tu, you kena sebelum tu you dah kena buat langkah proaktif. Bila you nak beli barang, contoh melalui talian, tiba-tiba dia minta direct purchase. Dia cakap kalau you nak beli barang, you masukkan terus duit akaun ni, tapi you nak kena check dulu whether akaun tu adalah akaun scam ataupun tidak. So saya mencadangkan mengamalkan prinsip siasat semak sahkan. Dia melalui laman sesawang di bawah kita punya Polis Diraja Malaysia. Kita panggil semak.rmp.gov.my ataupun SEMAK semak mule.rmp.gov.my untuk menyemak dua benda. Satu John, kita nak tembak nombor telefon dia, betul ke ni orang yang legit ataupun tulen. Kedua, kita nak check bank account dia, whether bank account dia ni adalah bank account palsu ataupun bank account scammer. So dalam ni kita bila dah check, baru kita boleh proceed. Kalau dalam database itu menyatakan orang tu bukan orang yang boleh dipercayai ataupun pernah membuat penipuan sebelum ini, kita jangan proceed lah. So kita buat dulu ni siasat, semak dan sahkan. So proses tadi ialah nombor 1 ni. Proses yang tadi saya cakap yang kena buat laporan polis tu adalah nombor 2. Kalau nombor 1 kita dah settlekan, nombor 2 takkan berlaku lah. InsyaAllah. Tu saya cadangkan kita buat langkah proaktif. Mencegah lah, lebih mencegahnya baik dulu. So tadi kalau dah kena nombor 1 ni tak buat, nombor 2 terus dah kena, ingat buat report polis dulu, kemudian kita laporkan yang you kena scam di talian 997 tu tadi, melalui MCMC lah. Itu antara cara-cara dia untuk bila-bila kita kat luar sana. Dan kita tahu benda ni pula apabila kita berhadapan dengan situasi ni, tiba-tiba kena macam ni, kita akan panik. Kita tak tahu nak buat apa, dan kita akan rasa apa dah jadi, duit aku semua dah hilang. Jangan risau. Yang pertama sekali, macam tuan kata, kalau kita amalkan prinsip 3 tu tadi, apa dia, semak
Siasat, semak dan sahkan. 3S. 3S. So kalau mengamalkan 3S ni, insya-Allah kita tak perlulah sampai nak kena pergi buat laporan polis semua nanti. Kita sebab apa, kita takut remaja-remaja kita lah ni dia mudah percaya dengan apa yang dia tengok dekat internet tu. Lepas tu pula yang lagi merisaukan lagi dengan AI ni, sebab orang-orang tua kita, betul. depa memang macam zaman dulu lagi. Cara depa memahami akan konten ni semua ni macam zaman dulu. Depa tak tahu trik, depa tak tahu AI, depa tak tahu tipu macam mana apa semua. Jadi depa duk percaya lagi macam benda yang dikongsikan dalam WhatsApp group apa semua ni. Dia John, kadang-kadang bukan setakat orang tua je, kadang-kadang orang muda pun tak tahu. Betul. Tu mana yang kita boleh sampaikan betapa pentingnya kesedaran kempen internet selamat ni kan. Pertama, beretika menggunakan peranti-peranti telekomunikasi ni, you boleh sampaikan kat semua lapisan umur, sampaikan. Macam MCMC ada tak satu apa-apa cara untuk mengenal pasti yang ni AI ke tak AI ke? Macam kita macam tak ada lagi tak, mungkin ada. Saya mungkin bukanlah bawah MCMC, mungkin dia ada satu mana-mana aplikasi. Saya rasa perlu ada lah. Kan sebab apa, supaya dia dapat check ini kesahihan konten ni pula. Sebab kalau tidak, kalau jenuh kena tipu tu kan. So tapi dalam di bawah MCMC kita ada satu portal yang kita boleh sahkan whether maklumat ini betul ataupun tidak. Dia panggil sebenarnya.my. Okay, you boleh masukkan, contohlah dia cakap KLCC terbakar. Auzubillah lah kan. KLCC terbakar. So you boleh masukkan situ, betul ke KLCC terbakar? Dia cakap maklumat ini palsu. So jangan percaya. Itu satulah, satu cara. Dan keduanya, kita ada chatbot, kita ada macam kita panggil robot yang boleh berjawab semua soalan-soalan ni. Kita ada talian WhatsApp tau. Talian WhatsApp ni kita you boleh add dekat dalam phone you. Nombor telefon dia 0386887997. Dia nama dia Aifa. Aifa. Yang tolong jawab tu. Chatbot. Boleh lah kalau nak ajak borak dengan dia, boleh lah. So boring-boring apa? Boring-boring tanya dia, betul ke orang cakap ni sekian orang menipu ni, ada kena betul ke skim pelaburan ni, betul ke? You boleh check. Boraklah dengan Aifa tu. So dia akan jawab dengan you. Ini antara benda-benda yang anda boleh lakukan. Kalau dulu ialah kita tak ada jalan-jalan macam ni. Kalau nak kena tipu tu, kita boleh kena tipu terus je. Tak, kalau dulu mungkin tanya jiran sebelah. Jiran pun lebih kurang tak? Jiran pun dia sama juga. Dia pun tengok grup WhatsApp yang community penduduk setempat. Satu grup. So mungkin sekarang ni bila dah ada platform-platform ni, ambil kesempatan. Gunakan sebaiknya. Tapi tak semua orang tahu. Tu kita sampaikan. Bawa bagi tahu keluarga. Bila jumpa orang weekend, bila jumpa hari raya balik kampung, kita sampaikan. Tuan, contohlah. Yang ni kita dah tahu dah apa yang orang-orang ni semua duk kena tipu. Tapi orang-orang yang duk tipu ni pula, mereka tak tahu apa yang mereka akan kena. Mungkin mereka rasa mereka terlepas. Contoh, saya saja-saja. Saya guna phone saya ni, saya sakit hati apa pasal. Saya create story, saya buat yang WhatsApp yang berantai tu lah. Yang kena bagi forward tu. Tapi saya hak buat tu sehingga mencemarkan image, sehingga mencemarkan maruah, sehingga bagi jadi apa-apa ni. Orang boleh tangkap saya ke? Saya boleh dituduh buat MCMC ke macam mana? Betul, macam saya cakap tadilah, dia melibatkan bukan saja MCMC. Bila dah melakukan satu jenayah, itu dia panggil jenayah lah. Dia menyebarkan satu perkara yang tidak betul, melakukan satu benda-benda yang untuk membuatkan orang menerima maklumat yang tidak sahih, dan membuatkan satu perception yang salah. Itu banyak berlaku sekarang. So mesti akan diterlibat. Dia dibawa, bila dia membuat satu tindakan tersebut, pihak PDRM juga akan bertindak. Bukan saja MCMC, dan PDRM dan mana-mana agensi kerajaan lain yang terlibat boleh menjatuhkan satu hukuman kepada orang yang bersalah tu, kalau didapati bersalah betul lah. Sebab apalah ni, orang duk ingat depa tak boleh ditrace. Tapi sekarang dah maju, dah moden, dah ada macam-macam cara. Kalau kita nak bagi peringatan pada belia-belia kita, supaya belia-belia kita tahu yang jangan ingat kita buat apa-apa tu, lepas tu kita selamat. Buang ke apa ke, kita selamat dah. Kita tetap dapat boleh dikesan. Hati-hati bila berkongsi, hati-hati bila menghantar komen, hati-hati bila ni, bila you bercakap, you adalah bercakap bagi pihak diri sendiri tu. Dan orang ingat you betul-betul memberikan pendapat tu sebagai satu bahas. Bahaya mewakili tu. diri kita. You terus buat perception, betul lah hari tu John cakap yang dia tu mengandung. Contoh. Pula dah.
Padahal dia makan baru lepas makan nasi belauk dah. Kan contoh. So you dah menyebarkan satu maklumat yang salah. Betul. Kalau orang yang terima tu sebagai body shaming lah contohnya lah kan. Dia boleh melaporkan buat satu laporan. Okey. John telah menyebarkan satu maklumat yang salah. Okey. So long ambil tindakan. Laporan pun sudah dibuat, aduan pun sudah diterima. Dan orang yang berkuasa perlu ambil tindakan. Okey. John akan diambil tindakan lah. Okey. Satu menyebarkan satu benda yang salah. Okey, sebab apa? Itu yang kita selalu tengok berlaku. Yang mana kita selalu tengok berlaku dekat ni social media. Yang apabila kita buat status. Yang bukan-bukan ataupun kita hati-hati dan bila berkongsi lah. Hati-hati bila besar. Sebab apa? Dia ada akibat dia bila kita duk buat status yang bukan-bukan, duk tuduh bukan, duk reply bukan-bukan, boleh dikenakan juga. Sebab tu John, saya nak kongsikan pada hari ini. Sebenarnya bila berlakunya benda-benda macam ni dan menjadi sangat kompleks, masalah sosial di dalam talian ni yang telah berleluasa, satu kempen yang telah dibuat di bawah Kementerian Komunikasi yang oleh Menteri YB Datuk Fahmi Fadzil sendiri telah melancarkan satu kempen dipanggil kempen Internet Selamat. Kempen Internet Selamat nak sampaikan semua maklumat-maklumat ni kepada semua orang. Terutama sekali pada kanak-kanak, kepada warga emas, golongan belia lah khasnya lah kan pada hari ini, tentang bahaya ancaman dalam talian ni. Kempen ni kita nak kenal pasti untuk memberitahu bahawa keselamatan dalam talian ni supaya orang mampu berfikir, macam saya cerita tadi tu, mampu berfikir dan membuat tindakan awal. Dia buat bukannya tindakan terburu-buru terus nak lepas dah kena baru nak So kita ada satu tagline dia panggil Internet Selamat, tanggungjawab semua. So kita dah memang very clear. Dan kita menyampaikan mesej ni sekarang ni sangat aktif. Kita pergi ke sekolah-sekolah. Semua sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA, IPG, semua kita pergi untuk approach semua golongan lapisan masyarakat. Sebab kita bukan sahaja berdiri ke situ bagi ceramah, bukan. Kita buat engagement, kita buat aktiviti-aktiviti yang berikan betapa bahayanya ancaman dalam talian ni. Dan kita nak highlight satu benda, bahawa bawah 13 tahun ni sebenarnya tak boleh ada social media. Social media account. Kita pergi ke sekolah-sekolah, cakap siapa ada social media account? Semua angkat tangan. Sudah. Saya cakap tak boleh. This is ibu bapa pun kena tahu benda ni, saya rasa. That's why kita ada beberapa modul. Kita ada modul sekolah rendah, kita ada modul sekolah menengah, modul belia, modul mak bapak ni pun ada kan, modul dengan orang tua punya untuk warga emas. So setiap modul ni berbeza cara kita buat awareness tu. Kita nak memberi pendidikan tentang kempen Internet Selamat ni, cara dia berbeza-beza. Cara approach-nya pun berbeza-beza. Betul juga tu, sebab penggunaan setiap jenis golongan ni berbeza juga. Betul. Macam budak-budak dia mungkin suka tengok macam kartun, TikTok ni semua. Orang tua-tua mungkin suka dengar ceramah. Dia macam contoh pada peringkat awal kan, kita lebih kepada tunjuk kepada macam contoh yang budak-budak sekolah rendah, dia ada sekolah rendah ni ada tahap 1 dengan tahap 2 kan. Tahap 1 ni lebih kepada kita nak tunjuk apa kandungan yang baik, apa yang kandungan tak baik. Very straightforward lah kan. Mungkin yang dah tahap 2 tu kita nak tunjukkan apa-apa jenis-jenis aplikasi internet yang boleh buka dan tak boleh buka. Contoh YouTube boleh buka ke bawah 12 tahun. Facebook, benda-benda macam tu lah, laman-laman sosial, ataupun lebih-lebih lagi Discord lah, all this Roblox lah, banyak lagi. So itu untuk modul yang untuk 10 hingga 12 tahun kita tunjukkan. Dan selain daripada tu, apa lain jenis-jenis mudarat dalam talian, macam seperti ucapan kebencian, orang panggil hate speech ataupun eksploitasi seksual ni, yang kita kena educate daripada awal. Bila dah remaja sikit, lebih kepada digital reputation, lebih kepada betul maklumat yang itu sahih ataupun tidak. So dia kena belajar tu cara, itu modul dia. Bila dah ni belia ni lebih kepada cyberbullying, oversharing, terlebih kongsi. Dia pergi kongsi pula anak pula, dia pergi kongsi dia cuti kat mana, setiap pagi dia breakfast kat mana, pergi gym mana, malam dia pergi lepak mana, nombor plate kereta, nombor IC semua, alamat rumah, ambil gambar pula depan alamat rumah, tepi pondok jalan, jalan signage pula. So benda-benda jangan share sangat. Kita boleh kongsi yang benda positif, bukan kongsi terlebih. So bila dewasa pula, lebih kepada 31 tahun ke atas ni, kita nak ajar dia macam mana tu AI dengan deepfakes ni. Ni penipuan AI, kita ajar dia. Nak kenal pasti tu, nak beza tu. Betul. Lepas tu pelindungan kanak-kanak dalam talian. Dewasa, mak bapak ni kena tahu yang anak-anak ni yang bawah 13 tahun tak tidak boleh ada akaun sosial media. Sekali lagi kita ulang ni, di bawah 13 tahun tidak boleh
ada akaun. So Terima kasih, janganlah John. buat tak payahlah nak buat sporting, nak buat sempoi ni semua tak payah. Sebab sampai usia dia nanti dia boleh ada akaun. Okey. Bagus John cakap nanti rekod yang part tu kita boleh Sebab, promo. sebab kadang mak bapak tak tahu. Tak tahu. So bila ada statement yang betul-betul clear, Betul. dia tak boleh kata. Lepas tu sama juga dengan warga emas 60 tahun ke atas pun kita ada satu briefing deck kan. Maknanya menunjuk kat dia ini apa, Jangan cepat kesian kat orang sangat. Jangan percaya sangat kat orang. Jangan kena sahkan whether maklumat tu betul atau tidak. You know, kena check betul-betul. Macam saya cakap tadi lah, ada banyak cara nak sahkan maklumat. Ada AIFA, Betul. ada bersebenarnya.my dan pelbagai lagi lah. Sebab saya boleh kongsikan dengan tuan lah sebelum kita berhenti berehat seketika. Ada satu kes yang saya sendiri berhadapan dengan kes tu lah. Maksudnya saya ada kawan saya ni dia orang yang ditipu secara atas talian. Ditipu atas talian sehingga membabitkan aib ni pada family dia, pada kawan-kawan dia, sampai akhirnya dia ni memencilkan diri. Bila dia memencilkan diri, dia membawa kemurungan dan akhirnya dia gangguan ni lah mental dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang sungguh duka cita. Jadi saya kongsikan ni tuan sebab sebagai peringatan kepada kawan-kawan kita kat luar sana. Kita tak tahu macam mana efek dia kepada diri kita, kepada persekitaran kita, pada mental kita apabila kita dah berhadapan dengan jenayah-jenayah yang berada di online pada ketika ini. Betul. Jadi orang kena tahu. Orang kena tahu tuan. Jadi kita akan kembali semula lepas ni dengan soalan-soalan yang lebih sempoi lagi. Kita Bincang Podcast berhenti rehat seketika. Ada. Masanya telah tiba, kau tekan bersemangat, capai cita-mu demo, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya. Rakan muda, di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu. Rakan muda, di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu. Rakan muda, impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh. Rakan muda, rakan muda, sampai masa dunia kita punya. Rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari celik mata, terus bangun, aku terus melangkah. Lari atau terbang, masa depan ku punya. Yakin boleh, ku mampu apa saja. Yakin boleh, demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, coba cita-mu demo, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh. Rakan muda, rakan muda. Halo hai, kita sambung semula dalam podcast kita Bincang Podcast, dan tajuk yang kita tengah bincangkan hari ni, internet selamat, tanggungjawab semua. Jadi Tuan Haji Amal, yang mana kita nak tanya lagi soalan-soalan kat dia yang berkaitan dengan belia-belia kita dan isu yang sering diperkatakan. Isu ni hangatlah, iaitu bully cyber. Sebenarnya Tuan, boleh Tuan sebelum nak cerita bully cyber di MC ni, bully cyber ni macam mana? Kalau bully biasa kita tahu, kita ragging, kita suruh orang buat ni secara fizikal kita tahu. Tapi bully cyber ni pula macam mana?
macam saya ceritakan sebelum inilah, dia bully cyber ni macam dia kompleks. Dia bukan direct. Dia bukan macam bully kat luar ni kita bully kutuk apa kan. So dia macam-macam cara boleh jadi diberi definasi kan. Dia boleh menjadi bully secara bahasa kan, komen yang membawa kepada gangguan mental yang boleh memberi kemurungan kan sebagainya. Dia bercakap body shaming. Dia shaming menghina. Lepas tu dia menyebarkan satu maklumat terhadap individu tersebut yang salah. Dan memberikan satu penyebaran maklumat yang tak betul. Itu pun boleh dikira bully cyber. Bully cyber. Sebab mungkin semua orang ingat bully cyber ni setakat memaki orang tu. Betul. Orang ingat setakat dekat situ je, memaki orang tu. Contoh macam artis ni post satu komen, post satu apa-apa gambar lah, bawah tu orang maki macam-macam kan. Orang ingat dekat situ sajalah. Bully cyber tu skop dia setakat itu saja. Dia lebih daripada tu. Dia boleh ambil gambar tu pula, dia boleh hantar, kongsikan kepada kawan-kawan, kongsikan kepada orang ramai, kawan-kawan pula dia kongsikan kepada pengguna lain dan membuat satu orang fitnah. Lain pula kutuk dia. Itu pun adalah satu bully cyber kan? Dan memberikan satu impact kepada diri orang kan. Terutama sekali belia lah. Apa yang boleh Tuan kongsikan sikit lah, mungkin untuk belia-belia kita bagi mengelakkan diri mereka ni terjebak dengan bully cyber ni. Pertama sekali, hati-hati apabila berkongsi maklumat. Kita jangan terlebih kongsi. Jangan berkongsi maklumat yang tidak sepatutnya anda kongsi pun. Kita sepatutnya dalam untuk mempunyai satu environment di dalam talian yang sihat dan beretika. Kita post yang positif. Kita jadi orang baik lah, senang di sosial media ni. So bila nak post tu berhati-hati. Kalau ada pun orang yang memberikan komen-komen negatif, memberikan satu perception yang jahat, jangan layan. Jangan mulakan. Jangan tolong share pula lagi. Jangan tolong share pun lagi. Jangan create benda tu. Dan untuk menggalakkan persekitaran ni, berkongsi maklumat ni dengan orang lain. Ajar dia, kita encourage people, encourage other family members macam mana kita nak gunakan internet dengan cara yang betul kan. Kita cara macam mana kita menerima maklumat, macam mana nak sahkan dia, adakah itu sah ataupun tidak. Okey Tuan, macam dari segi MC sendiri kita tengok ideologi barat, macam ideologi yang ke arah keganasan, terorisme, ekstremis, LGBT apa ni semua mudah untuk diakses pada ketika ini di negara kita. Macam mana MC memandang tentang perkara ni dan impak dia sendiri kepada belia kita pada hari ini? Sebab tu saya nyatakan betapa seriusnya perkara ini sekarang, betapa mudahnya untuk memperolehi maklumat-maklumat seperti yang John cakap tadi tu. Dan oleh kerana itulah kita punya YB Datuk Menteri Fahmi Fadzil telah mengadakan satu kempen dikenali sebagai kempen internet selamat ni di semua tempat di seluruh Malaysia. Semua negeri kita dah berpergi untuk memastikan ancaman-ancaman ini dapat dielakkan ataupun orang mempunyai knowledge bila boleh berfikir dan membuat keputusan bila menerima satu-satu maklumat. Dia macam di peringkat negeri Selangor sendirinya lah kan, kita dah pergi ke sekolah-sekolah dah hampir dalam 250 sekolah dah kita pergi sejak daripada bulan 7 itu. Kita menyampaikan maklumat. Dan kempen ni pula John, saya nak share sikit. Setiap kali kita pergi ke sekolah-sekolah tu, kita akan lantik macam duta. Duta MC. Kita panggil, bukan duta MC, ikon KDAT dia panggil ni. KDAT ni namanya kempen dalam talian. Captain KDAT ni dilantik pada setiap satu sekolah. Captain KDAT dia panggil. Captain ikon ni dilantik di kalangan pelajar seorang, cikgu seorang. So tugas dia untuk memberi maklumat what is internet safety, what is dangerous about internet. Dia apa yang dakwah lah. So dia kerja dia nak sampaikan maklumat pada yang cikgu dia kena sampaikan kepada anak-anak murid, pada pelajar ataupun warga, guru-guru sendiri. Kepada kanak-kanak tu yang dilantik, pelajar tu yang dilantik menjadi ikon KDAT tu tadi, dia kena kawan-kawan dia. Mungkin bukan setakat kawan-kawan, balik rumah dia bagi kat abang dia pula, kakak dia pula, adik-adik dia, mak bapak dia cerita. Saya ni sekarang ni ikon KDAT, saya nak sampaikan betapa pentingnya. And mami 13 tahun ke bawah tak boleh ada akaun sosial media. Adik jangan bagi ada akaun. Contoh. Itu antara langkah-langkah yang kita boleh ambil lah. Macam
Tuan sendiri melihat macam mana cabaran yang dihadapi oleh MCMC? Sebab apa? Macam kita tahu lah, internet ni semua orang boleh akses, mudah untuk akses. Tapi apa cabaran yang terbesar yang pihak MCMC terima lah, yang bagi menangani masalah yang berkaitan dengan beliau ni? Dia cabaran ni everyday benda baru, kan? Tapi kita memerlukan support dari macam-macam orang, macam-macam pihak. Contohnya bila kita buat kempen internet selamat ni, kita menghadapi cabaran ni dengan pelbagai sokongan daripada pelbagai agensi. Saya nak ambil kesempatan ni lah, kredit tu kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ataupun Kementerian Pendidikan lah, KPM, yang telah banyak sangat tolong untuk bagi kita mempromosikan kempen internet selamat ni. Pertama, dan kedua, kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia banyak sangat membantu MCMC dalam mempromosikan kempen ni. Dan untuk pengetahuan John juga, di bawah MCMC ni kita ada produk nama dia Nadi. Dia salah satu pusat sebaran maklumat dekat dalam Selangor. Contohnya lah, saya bagi contoh Selangor, kita ada 84 pusat sebaran maklumat. Dia macam, dia boleh jadi sama ada di rumah kedai, di balai raya, di satu bangunan khas pun, di mana orang boleh menggunakan fasiliti internet secara percuma. Dalam tu ada training room secara percuma. Dia ada 20 ataupun 10 laptop digunakan. Gunalah. Ada orang yang datang untuk buat tuition free. So my point here, dalam setiap nadi ni, dalam 84 nadi di negeri Selangor, saya bagi contoh Selangor lah, ada pengurus dengan timbalan pengurus dan penolong pengurus. So dua-dua ni pun membantu kita untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan maklumat, melebarkan betapa apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat dekat dalam semasa menggunakan internet ni. Sebab apa, ini adalah inisiatif yang diambil lah, tuan. Sebab apa, antara tomahan yang kita terima, yang selalu kita dengar dekat masyarakat ni, MCMC tak ada akta-akta tertentu. Ada. Bagi ini yang tomahan masyarakat lah. MCMC ni tak ada akta-akta tertentu yang boleh menyabitkan kesalahan seseorang ke, yang boleh kekang benda ni daripada berlaku ke, atau boleh menghalang benda ni. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit. Ada. Kita ada satu akta di mana kita kawal semua kandungan di bawah kandungan di dalam talian di bawah Suruhanjaya Komunikasi Akta 1998 lah. So dalam akta ni pun dah cukup untuk mengawal semua kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya keluar lah. So jadi tak boleh lah kita kata, contoh negara kita tak ada akta tentang benda-benda berkaitan dengan internet, dengan social media ni semua. Jadi kita bebas untuk melakukan apa saja. Ni saya bagi tahu kat mereka supaya mereka clear, tuan. Sebab apa? Hari ni kita tanya tuan sendiri. Tuan sendiri dah pastikan. Jadi anda jangan rasa bela-bela kita kat luar sana, kita lah yang bertanggungjawab terhadap kandungan yang kita kongsikan. Kandungan peribadi kita. Kita kena ingat apa yang tuan pesan. Kita kena menjadi seseorang yang mewakili diri kita di social media ni. Bukan kita jadi orang lain fake account lah. Lepas tu maki kat orang, baling batu, sembunyi tangan lah. Kalau ikut kita punya adab kita, adab kita sebagai orang yang duduk di tanah Melayu ni, kita orang yang berbudi bahasa. Kita tak sepatutnya menjadi orang yang macam tu di social media. Sepatutnya kita kena tunjuklah nilai budi bahasa kita. Kita baling batu sembunyi tangan. Yang ni pun orang kita cukup malu dah. Sebab apa? Kita pakai gambar tak ada. Ataupun kita gambar kucing, gambar kartun, tapi kita pergi maki ke orang. Macam dia MCMC kita ada sentiasa melaksanakan satu pemantauan proaktif. Kita akan buat pemantauan, kita tengok di dalam talian bagaimana ni kan, dan kita juga menerima aduan. Mana-mana organisasi ataupun individu yang memberikan aduan, kita akan ambil tindakan. Kita ada satu akta tadi saya kongsikan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Akta 588. Ini akta yang merangkumi semua itulah. Kita nak kawal selia kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya yang tidak sepatutnya keluar. Kita boleh buat kawal selia dalam tu. Okey. Tuan, katalah ni satu soalan. Katalah saya ada laman web. Saya ada laman web. Tiba-tiba saya punya laman web ni digodam. Digodam. Kira kena hack Kena hack. Jadi saya nak report kat siapa ni? Nak report kat polis ke, nak bagi tahu MCMC ke? Sebab saya punya
benda ni digolam secara online lah. Maksudnya kira tiba-tiba ni sistem saya jahanam apa benda semua. Apa yang saya perlu lakukan? Melibatkan kos. Melibatkan kos lah. Kira bisnes saya semua jahanam dah. Hari ni tak jalan. Saya punya orang Grab semua tak boleh jalan. So macam mana? Dia pertama sekali you kena buat report polis lah. Dia tengok how complex is the case. Tapi pertama sekali you buat report polis. Kedua you kena report kepada you punya institusi kewangan you ataupun bank you. Kalau boleh block lah, cakap maknanya saya punya website ni sekarang tengah kena kodam. Kita sendirilah kena buat tindakan ni. Dan bila dah kumpul semua report tu, you boleh kumpulkan dan hantarkan kepada MCMC ataupun portal aduan kita. Kita ada portal aduan yang kita boleh saya share tadi, nombor telefon ke apa. Dan portal aduan MCMC sendirilah. You boleh masuk dalam kita punya website lah. Okey tuan, mungkin tuan boleh kongsikan sikit lah dengan belia-belia kat luar sana sebagai generasi akan datang, sebagai generasi yang bakal memimpin negara. Kita khawatiri ideologi ataupun benda-benda yang tak elok ni mempengaruhi adab dan juga nilai-nilai murni remaja dan budaya kita. Betul. Jadi kita takut kita kehilangan jati diri disebabkan oleh ada internet ataupun kita terlalu bergantung ilmu pada internet yang sampai semua benda kita tak mau baca buku dah, kita duk tanya ChatGPT. Jadi benda-benda macam ni tuan, mungkin tuan boleh bagi sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat kepada belia-belia kat luar sana supaya mereka lebih menjadi seorang belia yang proaktif dan berdaya saing. Tidaklah mengharapkan semata-mata di atas talian ni. Betul tu John. Saya rasa belia pada hari ini dia mempunyai satu cabaran dalam kehidupan dia sebab keadaan digital punya atmosphere ni is very advanced. Dia makin lama makin advance, makin kompleks. So saya punya saranan ataupun cadangan kepada semua belia which is future leaders of Malaysia di dalam membentuk landscape digital kita di dalam Malaysia ni, supaya boleh mula mempromosikan kelakuan online yang bertanggungjawab dan beretika, supaya kita dapat mewujudkan satu persekitaran penggunaan dalam talian yang positif. Kongsi, bercerita, mewujudkan budaya yang positif apabila menggunakan sesuatu peranti ataupun tablet atau phone menggunakan online ni, bercerita dengan nenek, dengan atuk, dengan mak, dengan ayah. How important you to spread the positivity among family members. Bila dah dengan family members, kita pergi ke kawan-kawan kita besarkan lagi circle tu, kan, kawan atas kawan, you know. So bila semua orang buat benda yang tu, kita insyaAllah kita boleh capai untuk menjadi satu golongan belia yang memberi impact positif kepada landscape digital kita. Betul tuan, sebab apa? Di internet, di online ni juga bukan saja ada benda yang negatif. Dia juga ada benda yang positif. Banyak yang positif. Lebih banyak pun benda yang positif kalau kita nak mencari yang positif. Kalau kita ni jenis yang cari negatif, kita akan jumpa lah yang negatif. Jadi jadilah belia yang bertanggungjawab. Macam tuan kata tadi. Mungkin pesanan MCMC tuan. Pesanan MCMC sekali. Ni pada rakyat Malaysia. Sebab tuan dah kata pada belia tadi kan. Pada betul. Rakyat Malaysia. Macam dulu kita ada satu ni. Tak pasti jangan kongsi. Masih lagi boleh lagi. Masih boleh. Kalau tak pasti jangan kongsi. Betul. Jangan sebarkan maklumat yang salah. Nampak mana kata kempen tu berkesan sebab saya ingat. Mana kata kempen tu berkesan. Kalau depa tak ingat tu, depa tak pernah tengok TV lah tu tuan. Depa tak peduli, depa tak cakna bahasa tu bahasa asal kerajaan pakai tu. Jadi tuan, mungkin gesaan tuan, harapan tuan pada rakyat Malaysia di luar sana mewakili pihak MCMC. Saya daripada pihak MCMC ingin mengingatkan tadilah ada beberapa perkara masa penggunaan teknologi ataupun penggunaan dalam talian ni lah. Pertama sekali kita perlu mengamalkan prinsip tadi yang saya cakap tadi, 3S tadi apa? Siasat, semak dan sahkan di website laman Sesawang Semak Mule di semakmule.rmp.gov.my. Kemudian bila menerima ataupun terlibat dengan scam, kita ada talian pula, scam 997. Sebelum kena semua ni tadi, ingat kita kena buat pengsahihan maklumat. Kita kena sahkan atau maklumat tu betul atau tidak melalui, ada satu kita pergi website sebenarnya .my, dan kedua kita balik AIFA tadi. Ingat kita boleh bercakap dengan dia, berborak dengan dia. Itu yang kita boleh ni. Kemudian
try libatkan diri. Okey. MCMC menjemput semua belia-belia negara, belia-belia Malaysia ni untuk melibatkan diri dalam kempen internet selamat. You can participate dalam aktiviti ataupun program-program yang dianjurkan oleh MCMC pada masa akan datang ni. InsyaAllah you join. Okay. And volunteer yourself to become the icon. The Kedat ni untuk Kedat, Captain Kedat. Captain Kedat. Jadi turut sama untuk sama-sama orang main peranan ni. Ya, sama-sama tu, bila kita cakap sama tu, kena ingatlah kita punya tajuk tadi apa? Internet selamat, tanggungjawab semua. Itu dia. Terima kasih KBS. Okey. Jadi itu saja yang kita dah dengarkan daripada Tuan Ahmad. Anda dekat rumah ni, dengar juga. Kena juga memainkan peranan anda sebagai seorang rakyat, seorang belia yang sama-sama untuk kita kekang daripada benda-benda merepek, benda-benda negatif ni daripada berterusan terjadi. Oleh yang demikian, jadilah seorang rakyat dan juga belia yang bertanggungjawab. Internet selamat, tanggungjawab semua. Kita jumpa lagi dalam siri podcast yang akan datang dalam Kita Bincang Podcast. Rancak.